Sekolah di mana aja? Dari SD 1. SD 1 KO. Ya. Saat rating aja lo. Oh, tuh ha, semi apa nih? Oh. Itu Lewat dari Tio. Ya, sini dah kalau ini. Sini nak buat mah. Yo. Seleksi kami itu. Itu di seleting dulu. Sekolah. Ini lewat bisi lewat enggak? Sekolah lewat temek lo. Enggak. Hah? Mau sampai SD. Sampai deh. Tidak doang. Tidak do lemah. Itu sekolah membayar. Bantuan kau tak ada. Ala zaman pahit namu mah. Zaman dulu zaman teja dulu lo do bantuan lo. Tak ada bantuan. Pak perlu desa selalu dah. Tak salah. Pak Kati Uzar tak dia. Oh Pak Kati Uzar. Lalu meninggal ni. Oh lah meninggal lah almarhum. Orang guru awak. Pak Wali dulu ya. Guru awak tu majalah meninggal satu. Orang itu. Pak Le ada tejen di papai ke kantua tu mengecian bahawa ibu lah pahit nah. Ya awak. Zaman tu mah. Awak lu pandai ngecek. Awak miwan miwan nak pandai ngecek itu. Malah pandai. Kalau zaman turun lah do pada apa? Apa do deh jadi kan. Bantuan lah do le dan aja. Kan ando. Apa ya kan tu? Kalau gede itu lah bisa apa ya kan tu? Iya. Hah? Iya. Ini lah zaman modern lain. Ini mojo anak ini sekolahnya banyak bantuan lebih ini kan. Kalau sampai kami nak ada orang sekolah main ampe tukian ya. Oh, tukian. Bulan nak tahu dia loh. Iya dong ya. Ini lagi tuan makannya susah. Apalagi kalau baju lagi. Baju dia nak ada tahu dia. Dia baik. Kalau awak dulu nak gitu nah Kalau matu keluar. Kalau boja, dia teman sekolah lo. Buja nak tamek sekolah dah. Buja cerita na Karajo Buja dulu amak ke sawah. Mak ke sawah. Mengontrak rumah di di Sungai Pasak segi ko mah. Sungai Pasak. Sungai Pasak Pariaman. Sungai Pasak Pariaman. Tua. Awak sekolah kelas 1 SD. 1 SD. Amak baganak ampe bagi baru anak ini le pakai sawah. Sampai ke sekolah leja cali adik. Ande aye mato yo keluar deh. Yo. Bawa nak sekolah mak awak bawa adik aku sekolah keceknya. Amak pergi Karajo. Ini Malang masih kan. Menangi yo Karajo nak. Yo. Bawa adik tadi sekolah. Bawa dia sekolah. Oh dia tangkap. Pakai baju tu, lela talambe lah jam 10 lagi juga lah belajar jam 10 lah orang tiba. Ala kudian kecilnya suka adik au kecilnya. Ibu asuhan cek mana susunya katanya. Ayah Didi babuean. Ayah lagak nasi mah. Ayah apa mak? Ayah mau. Ayah lagak nasi. Ayah dia mau. Ayah galan dia. Ayah galan dia. Nah ayah galan dia. Ayah galan dia. Didi nasi. Ayah lagak nasi kau ada dia garam setu. Tak nak kan cak. Itu udah dia baru itu. Lanjuan ada tangguang ada orang tua dia ibu kepala sekolah. Bu kepala sekolah bagaimana jauh? Bahasa sayang pijat Masalahnya jangan ndak banyak cerita doh. Belanjo orang. Lanjo lah. Lihat pitiwa lah jadi do belanjo konda ndak om candia jo dan juga dia atanya ibu lah belanjo nak katanya. Awang ada duit bu. Masuk piti tadi kuan. Aku ada piti 5 perak. Jajan ya katanya. Waktu tu piti 5 perak adanya. 5 perak. 5 perak, 10 perak. 10 ada yang ini sekarang. 5 tiah tua dapat opak. Tapi opak 5 buah pakai buah sate. Makan itu jo baguan lu dapat lontong lah doh. Dia baca bagai bituan jo. Bagi itu doh. Bituannya dia tu. Gulu kelamai. Para saya itu. Para saya itu. Gulu tarik. Gulu tarik lah. Labang lumak tapuang muncung wak lu makan. Ini dia tapuang biru kan. Yo. Gulu bentuknya sakar jagonya lah. Itu di limangnya tapuang bi kan. Itu wak makan lo lelek muncung. Itu tamek sekolah Bu Jalo. Nah, do tamek sekolah do. Naik kelas 2 sebuah mak pulang ke Medan wak lagi keceknya. Kan naik kelas 2. Kelas 2 SCD. SCD. Sekolah sambil menjago adik. Sekolah tamek pendidikan SCD. Kayak Medan lain. Medan lain sembol sekolah lah. Indah jadi pengulung sinan.
pemulung cari-cari apa sampah tu Iya. tua-tua kuah, plastik-plastik asoy, batan tu. Dewa lado itu tak zaman kini itu zaman susah loh. Zaman susah dulu mah. Iya. Zaman susah. Tahun-tahunan 60-an mana? Enggak. Tahun sapuan awak ko tahun tahun 32 39. Cari tu zaman-zaman hidup susah. Zaman Hidup. susah. Kalau kini lah lama orang kan. Kini lama. Lama anak kini. Kalau ndak ada dia pitinya nak pergi sekolah. Nak sekolah loh. Kalau Amin Sekolah enggak pitinya nak lama bayi tu. nak pakai baju sekolah seragam salam je tangan ni mama. Anda tanya mak lanjut nak dado cito gitu dah. Mak awak pergi sekolah mak kau ada dia. Ibaratnya kau Perempuan nak dorong. perjuangan orang dulu yo mantap. Itulah. Semangat yo. Begitu tuh. Perempuan tempat Jepang. Tempat Jepang. Macam sekolah pakai tempat Jepang. Baju nak Dah dua betul loh deh. Baju nak dorong seragam. Ya memang itu dulu tempat Jepang. Seragam ni. Lalu jadi seragam merah putih awal ni. Londo lah deh. Baju bebas. Baju bebas. Perempuan ada tempatan kelek nama. Tempatan kelek. Ya Dah lain ada kami pakai itu. Kayu dah makan lakau. Balaka-laka ini kadang tak kajuan ya. Siapa dulu juga. Kalau kami orok dulu pendek-pendek, baju pendek siku orok pendek siku sekolah. Ndak kaki ini nampak kurang ya lai. Inilah mewah anak sekolah. Kelek itu pakai. Tempatan kelek tu ya. Iya. Di sekolah kan tiga hitam talinya roh. Iya. Apunya roh merah, kayunya roh. Ada baju cat merah Oh. Jadi dipakai roh tak. Insyaallah pakai kayu. Boleh. Tangkili tu dah bunyi mah. Iya. Kini lah don je tangkili. Aduh. Tang klong. Aduh. Tapi dari apa banotu ko talinya tu roh panjang tu hitam roh. Iya. Iya. Terompatan cilik Kelek nama. Pakai sekolah pakai terompatan cilik. Keluar apa sepatu typo, main sorong tu model baru. Gancak sepatu typo nyo. Sepatu typo. Aku lagi pakai kaki ko lagi. Sirinan tipis bentuk daun tapak. Dapat tali kan main sorongnya. Pakai sepatu tu keceknya. Pakai sepatu tu. Kalau dia nak sekolah sampai ke Suruh je buat je. Nak tamat SD le tamat. SD le tamat. Ada muni yo. Ya biar buat. Iya, biar buat. Sama wak. Kalau maja sampai kau sampai kan? Sampai awak ke dua je. Ke dua. Kalau dia sampai ke Suruh, ti dua SMP. Tingginya. Dekat SD tadi. Dia juga madar dulu situ je. Balai itu lah manikah janjang nama mah. Kau janjang pertama, modeko orang janjang kedua, modeko orang janjang ketiga, kurang ajar orang gitu. Sampai awak ketik nak buah-buahan banyak. Iya, buah-buahan. Pasti awak makan. Dulu mengecek tidak baik mah, jangan salah lai. Pas sumpah ini jangan boleh main-main lai. Anak gini oh dia tinggi saponya macam. Nak piti nak berlalu dia nyo. Iya, piti berlalu. Selewo dengan tinggi. Kalau awak bertahan selewo lu. Kalau awak cita-cita ada dia piti dan dewan tak selewo awak nyo. Awak beli dengan kenyang. Anak kini makan apa? Mamu aja makan ubi tu mu aja roh. Awak buat pola ubi. Bagi karambi nak dia nak dulu. Karamnya dia. Kok lanjut bawa ada tu ya. Lanjut aja bagas segitu ya. Kalau awak belanja dulu dah dia ada emak awak dia nya. Emak berapa piah? Kadang 10 piah aja. 10 piah. 10 piah lain mas 10 piah. Awak ininya nama awak saja di balai-balai ini nah kerjakan tu ya. Tu kok ada nampak dia lanjut sih. Enggak kan. Aku tiba lanjut. Jangan lah. Mana? Jangan ini baluk. Orang Jawa mah. Makan tu sama lado sekot dua. Baluk lah mak. Baluk dah. Gulai lah mak. Baluk dia kalau dia baluk sawah juga dia. Baluk tabik kalau. Baluk tabik kadang-kadang lama digulai. Ada yang pernah dulu jah. Sampai Dia baluk tabik dah. Oh jah. Dia sampai sehari nah. Masuk mah. Tinggalnya di masuk tali apa aja tali. Masuk.
Kami berdua, mak ni jo mio nya pakai orang. Iya. Sudah tu nak kami tinggal ketek-ketek di rumah. Jadi lah masak nasi. Sampai nak doro. Iya. Tu ada anang koreo lapis tabik di sudut tu ah. Ada ikan. Kadaro. Ikan nila ko ah. Dia dah ada. Tak. Tu balu. Oh. Awak nak do sampai nak awak ulai lah balu tadi jo tadi. Pak isin sama jo pangek lah mau kan. Ya. Lah rege lah do kan dalam ko ulai. Dia lah mak Tu balu tinggal 3 ke tinggal tu kali pangan kan. Tu awak ulai lah sama jo balu tadi. Kan lender lah nyo. Lah tak lubak jangan nyo. Ya jangan balu tadi tu tak lubak nyo. Langsung makan belas. Ayo awak nama kawan celak lah takut kan. Balu. Bukan lah Nak balu mang perteknya mang encak. Pertek dia mang encak balu. Dia lah muat. Yang lemak. Sudah tu awak imbau abang awak makan laki eka apa sirip pa. Ya. Bang makan mulai. Jadi awak sampai ni. Sampai pangit awak kan. Yo. Pangit ikan je. Ku baku dah ada balu sekolah saja kena. Balu ku tinggal 3 kuih itu kali pangan lo ikut tu isi sama je ikan tadinya je. Kau jangan buang. Sampai jangan buang je lah. Yo lah tapi ikan mama je. Tapi kira makan wadah. Dia lah mak so. Lai nama balu awak dah so kan ikan tu lai ku kuah lai kan dah. Balu ada enggak? Lai ada lu sudah tiko lah. Dia sah ya. Kasar tu. Tu betul-betul nya ini. Dia pun celek balu menuju itu biar dah ada tapi kalau masa yang gede jangan kambang-kambang itu jangan. Betul. Jadi tu bisa balu. Rasa makan belah dia masuk. Ada kosong kamla doh. Yo dah je. Di uang belum kasut ni ja, mengulai balu nya ja. Tapi minyaknya balu ah. Tapi minyak dah barang deh. Bagiannya Dari gulai kambang-kambang itu. Bagiannya daun-daun. Dia gulai dia lemak lain. Dia makan hidup lemak balu ah. Dia makan hidup. Dah dalang. Kasutnya yo dalang kantinya dah. Mimpi awaknya makan balu nya ni, mimpi makan balu awak ya mungkin. Apa sih juga makan ni ada ni teh? Sampai lu. Oi, Sampai berdua. Ni lama makan ni. Di kampung aja nah. Nasi sama ladu lama makannya. Tua. Buat nasi Daro dingin mas. Daro dingin. Di kampung daro dingin. Yang manggil pak. Tapi awak dibawa ke gunung. Iya, dibawa ke gunung kok aja macamnya nah lama. Lama. Dek piti je nak kurang deh wak. Ai piti kurang wak. So pitinya jauh lah wak. Soalah kalau jadi. Kalau orang jantan lo banyak piti ni rasa si balu sana. Ya di balu. Kok dipanggil di rumah kok. Kenapa ada? Lai siang dengan rumah. Ini di situ apa menciang tadi mah. Buat tapi balu kok lai juga. Awak ayah nawa suka menciang bayi lalu di pagak tapi ni nah. Oh sudah. Pulang apa ni dah. Di sini lama udah rumah. Dah bambu deh. Iya dia Di tapi lo kok banyak, dewa banyak. Dia